أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat-nikmat yang dia perlukan, termasuklah nikmat iman, nikmat Islam, agar dapat sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita masuk pada muka surat 128 edisi terjemahan, edisi bahasa Arab pula, juzuk pertama muka surat 174. Kita masih lagi di bawah tajuk perbincangan berkenaan min adabi at-takhattubi at-tadhkiru billah wa khasyati wa taqwa. Antara adab-adab kita berbual atau adab-adab kita berbicara adalah kita mengingatkan kepada Allah, kita menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menimbulkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya percakapan kita, kalau kita ada kecek, dia tidak jadi satu kecek sia-sia, bahkan ia menjadi satu dianggap sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak semestinya kita duduk kita sebut la ilaha illallah subhanallah. Kalau ungkapan kecek kita tadi kita selitkan dengan takwa kepada Allah, selitkan dengan pesanan-pesanan supaya orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita duk kecek itu pun akan menjadi satu zikir yang dianggap sebagai satu zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adillatu qala al-musannif rahimahullah taala wal adillatu fi hadzal babi la ya'ti 'alayha al-hasr wa innama awradna namadhija faqat fajadiru bil abdi an yukhallila jami'a muamalatihi bi dzikrillah. Kata dia, kalau nak sebut dalil-dalil berkenaan perkara ni sangat banyak. Yang penting setiap hamba hendaklah menghiasi semua pergaulannya dengan ingat kepada Allah. Semua pergaulan, semua muamalah dia perlu diselitkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia sebut wa dzakir al mutaaddi wa khawwifhu billah. Antara termasuk dalam adab ini adalah kita ingatkan orang yang melampau, supaya kita ingatkan kepada Allah bagi orang yang melampau, dan kita takutkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang sudah melakukan sesuatu kesalahan, maka kita kena kembalikan dia kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kesalahan yang dia nak buat, dosa yang dia nak buat, dia mungkin boleh jadi orang yang beriman kita sebut sebelum ni, dia akan mengambil pelajaran. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan tersebut akan menyebabkan dia, orang beriman, dia akan reda, dia tidak akan meneruskan kejahatan dia nak buat. Uzur ila qawli ibn Adam li akhi. Dia kata, tengok bagaimana anak Adam yang kita sebut nama Habil Qabil lah. Cuma nama tersebut tidak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama tersebut ada dalam kitab-kitab yang kita sebut sebagai Israiliyat. Secara jelas sebut nama tersebut tidak sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Cuma tidaklah jadi satu isu besar pak nama ni, sebab dia tidaklah mengubah struktur cerita hingga bercanggah dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana anak Nabi Adam alaihi salam, dia kata kepada saudara dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasutin yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika mana anak Nabi Adam salah seorang ni nak bunuh hak seorang lagi, maka dia kata, kalaulah sesungguhnya jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhmu bersak sedia dah untuk membunuh aku, ma ana bibasutin yadiya ilaika liaqtulak. Tangan aku pula, aku tidak akan gerakkan tangan aku untuk membunuh kamu. Sebab apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku takut, aku tak bunuh kamu. Jadi sepatutnya kamu juga takut kepada Allah, kamu juga tidak bunuh aku. Tapi sebaliknya berlaku. Dan inilah kadang-kadang bila kita nak memberikan peringatan kepada orang, kadang-kadang orang ni bila dalam keadaan emosi yang marah, dia sudah tak boleh nak kawal dah, dia sudah tak ingat dah segala peringatan, oyaklah gapo sekalipun,
Kalau dia emosi dia melampaui batas, maka dia sudah tidak ingat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebagai di pihak kita wajib atau kita disuruh supaya kita memberikan peringatan kepada mereka agar mereka berhenti daripada melaksanakan kejahatan yang mereka nak buat. Demikian juga dia kata, begitu juga dengan ucapan Maryam kepada orang yang diduga akan menganiaya diri dia. Ketika mana malaikat mari, dia tak kenal malaikat tu malaikat. Bila malaikat mari, maka Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. Aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu jika engkau orang bertakwa. Kalau kamu orang bertakwa, maka kamu tidak akan buat gapo hak nak buat. Kalau kamu orang bertakwa, kejahatan hak aku rasa nak buat benda tak molek, kamu tidak akan buat. Dan hal ni juga telah kita sebutkan sebelum ni. Dalam percakapan para nabi, dalam percakapan orang soleh, semua akan diselitkan peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam perkara besar, sama ada dalam perkara kecil. Jadi dalam hidup kita ni, setiap kecek kita sepatutnya gitulah. Kecek orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia duduk makan, tapi ingat kepada Allah. Pasal makan, dia sudah boleh menimbulkan rasa ta'zim kepada Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja situasi kehidupan dia, mengingatkan kepada Allah. Bila-bila duk balah pun, ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min hadzal babi qaul Musa. Juga termasuk dalam bab ini kata-kata Nabi Musa kepada tukang sihir. Nabi Musa kata, qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Celakalah kamu, jangan berbuat kedustaan terhadap Allah, dia akan membinasakan kalian dengan seksa. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kedustaan akan rugi. Bila Nabi Musa AS nak berhadapan dengan Fir'aun, nak berhadapan dengan tukang-tukang sihir, maka dia memberikan peringatan akibat daripada apa mereka buat. Mereka duk lawan Nabi Musa, mereka duk mengamalkan sihir. Semua benda-benda tersebut akan menempah kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dalam kehidupan seharian kita, kadang-kadang kita nak menakut-nakutkan orang, kita tidak jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sandaran kita. Contoh anak kita tu, kalau kita nak lari sesuatu benda anak kita, apa kita buat? Kita guna hati berbanding kita guna Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita nampak dia melanggar sesuatu benda, kita kata buat. Mari tu kan. Kita tak ajar dia, jangan buat, Tuhan tak suka. Jangan buat, Nabi tak suka. Jadi kadang-kadang benda lagu tu lah yang menyebabkan tertanya dalam diri mereka, hak mereka takutnya kepada siapa? Tak boleh buat ni sebab ada sesuatu, ada makhluk, ada hatu dan seumpamanya. Percakapan Nabi, percakapan para sahabat, mereka akan tidak lari daripada peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni nak boleh jadi, ia tak akan jadi kecuali kita ni orang yang selalu zikir kepada Allah Taala. Kita selalu orang yang sebut nama Allah Taala. Contoh mudah dah. Dalam keadaan spontan, kalau berlaku sesuatu kepada kita, naik motor tiba-tiba kucing melintah, gapo akan tubik mulut kita. Itulah menandakan gapo sering kita kecil. Kalau kita sama berzikir kepada Allah, mungkin tubik subhanallah, mungkin tubik Allahu akbar, tubiklah nama Allah. Tapi kalau kita ni dek kecil uduh sama, kau tubiknya gapo dia? Semua kau kita tak buat. Nanti tu memang kucing tu nanti dah. Kita sebut benda-benda tak sepatut kita sebut. Sebab benda tu sudah jadi kebiasaan kepada kita. Tak lebih kita bimbingnya. Kalau lah berlaku sesuatu, wali'auzubillah, berlaku kemalangan masa tu, menyebabkan mati. Hak tubik mulut kita, itulah hak biasa kita dekecek semua. Kalau orang mungkinlah bila dia semua duk berzikir, bila berlaku sesuatu kemalangan, mungkin tubik mulut dia la ilaha illallah atau sebut nama Allah. Itu jadi kalam terakhir kepada dia, ucapan terakhir. Boleh jadi ada orang ni, Ambon nak percaya tak percaya juga. Tapi adalah saing. Bukan saing juga, dia ni tua dah, dia boleh. Jadi dia cerita berlaku satu hari zaman dulu lah, berlaku di depan mata dia. Dia kata ada orang accident. Bila orang accident ni lekat di lori ni tak mati. Jadi dia ni boleh, dia pergi, dia tengok situasi lah. Kawan ni duk nyanyah, duk nyamu. Orang jangan ngocak tak sing ngocak. Lagu gapo dia minta? Dia minta rokok sebab nak rokok. Rokok mati. Seperti mana juga penulis kepada kitab Hisnul Muslim, dia sebut dalam kuliah dia cerita bagaimana orang yang
Ada orang mengadu kepada dia, seorang pemuda mengadu kepada dia. Dia kata ada jiran dia ni, rumah orang Arab ni, kalau orang Mesir ni, biasa rumah dia ni dia bertikap. Dia nak kata supaya rumah flat, dia tidak rumah flat. Jadi tikap tu untuk sebutir rumah. Tikap sebutir rumah. Jadi kita berkongsi tangga lah dengan orang-orang yang berada di tingkat atas. Jadi orang jiran dia di atas ni, kalau bab pasal lagu kat, habis jiran lain akan dengar. Hingga sampai satu hari dia kata dia tak dengar jiran dia pasal lagu. Dia pun naik atas rumah jiran dia, tengok warna pelik, tak dengar. Tengok jiran dia tengah nazak, anak dia ada, anak jiran dia ni. Jadi dia ni orang awal. Jadi dia kata apa tak pasal ngajinya. Pasal ngaji supaya mudah sikit jenazah dia nak itu. Anak dia kata tak ada Quran nak baca, patut ngaji pun tak reti. Dia berkata tak apalah, dia balik rumah dia ambil kaset ngaji, dia pun pasal. Bila pasal kaset ngaji, kawan ni hok nazak nak mati ni maru. Bapa pasal ngaji, dia kata dia tu tukar pasal lagu, maru anak dia. Lah sekali anak dia pun tukar pasal lagu mati. Jadi gapo hok kita berada atas hidup kita ni, itulah penentu kepada akhir hayat kita. Kalau Allah Ta'ala kita nak berubah akhir-akhir hayat, alhamdulillah. Kalau tidak kan, itulah yang akan kita menjadi perakhiran dalam kehidupan kita. Jadi Nabi Musa AS, para Nabi dan juga orang saleh, setiap kali mereka kecil, percakapan mereka adalah dakwah. Ingatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gurah pun ingat kepada Allah. Bila-bila gurah, bila-bila ketawa pun, ya ada unsur-unsur ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana juga contoh hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad daripada Qabus bin Mukharib, daripada ayah beliau Mukharib bin Mukharib Abu Qabus. Kata dia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu ya'tini fayuridu mali qala dhakkirhu billah qala Nabi sebut dhakkirhu billah. Qabus ibnu Mukharib ni ayah dia. Jadi ayah dia kata, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mari tanya Nabi, dia duduk situ, dia dengar pertanyaan tersebut. Orang pun tanya Nabi, ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Lagu mana ya Rasulullah, kalau ada orang nak rapak aku, dia mari nak rapak harta aku, lagu mana nak kena buat? Nabi berkata, zakirhu billah. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lagu mana kita ajak, kita pun boleh tau. Lagu mana kita ajak, timbuk dia. Lagu mana kita ajak, lari, dah seumpamanya. Hak Nabi ajar kepada dia, zakirhu billah. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya dia tak leh lagu ni. Tapi lah ni kita tak ada nak oyak, dia ulah parik tu kan. Kita pun tak ada nak kecek sikit kena. Jadi ini bergantung kepada situasi lah. Nak ayatnya Nabi ajar sampai setara tu dakwah kita. Walaupun orang sudah nak rapah harta kita, walaupun orang nak buat sesuatu tak baik kepada kita, tapi dakwah tetap didahulukan. Sebab tu Nabi SAW hebat jiwa dakwah Nabi. Orang lepas dengan batu pun Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap doa baik kepada orang tersebut. Inilah jiwa yang susah kita nak dapat. Juga hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Jabir bin Abdullah. Hamba baca hak. Kata Jabir bin Abdullah, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwata Najd. Falamma adrakathu al-qa'ilatu wa huwa fi wadin kathir al-'idah. فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلونه وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا قال ما يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد fahuwa hadha qala wa lam yu'aqibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita berkenaan ketika mana Nabi balik dari satu peperangan, kemudian Nabi pun pergi qailulah. Nabi pergi tidur Nabi berhak pada siang hari dan sahabat-sahabat juga berhak. Cuma Nabi berhak di satu tempat hak berlainan dengan sahabat. Sebab sahabat cari pokok hak rendah hak Nabi boleh berhak, sahabat sediakan untuk Nabi. Ada sahabat pergi berhak celah batu, mana-mana tempat mereka boleh berhak. Tiba-tiba Nabi bergantung pedang Nabi di pokok. Ada seorang Arab Badui hok memang dia turut dah Nabi dengan sahabat-sahabat ni. Turut selepas peperangan tersebut bila mereka nak kalah. Jadi mereka ada ni seorang ni turut Nabi untuk nak bunuh Nabi. Lalu sahabat-sahabat beleduk berhak, sahabat dengar Nabi panggil. Sahabat-sahabat pergi
Tiba-tiba tengok seorang Arab Badui tengah duduk depan Nabi SAW. Nabi berkata, inna hadza atani. Orang ni dia mari tadi dia mari wa ana naimun, ketika mana aku sudah tidur. Fakhtarta sayfi, lalu dia pun ambil, dia cabut pedang aku ni daripada sarung dia. Fastayqaztu, aku pun sedar. Wa huwa qa'imun ala ra'si, ketika tu dia berada di hadapan aku. Mukhtaritun salta, dalam keadaan dia pedang hak tidak bersarung. Pedang aku tadi dia acurkan kepada Nabi SAW. Kemudian dia tanya Nabi, man yamna'uka minni, Allah ni siapa boleh halal kamu daripada aku? Kamu boleh selamatkan kamu daripada aku? Sambil dia acurkan pedang kepada Nabi. Nabi berkata, Allah boleh selamatkan aku daripada kamu. Fasyamahu, orang tersebut terus dia pun masukkan pedang balik tadi dalam sarung dia. Kemudian dia duduk. Bila Nabi sebut Allah tadi, terus dia tak berani masukkan sarung pedang tadi dalam sarung dia balik. Dia duduk. Nabi kata, fahuwa hadha, inilah dia duduk seperti mana hak tadi. Dan Nabi tidak hukum dia. Bagaimana Nabi SAW berani? Nabi ni berani. Dalam perang Nabi ni tak pernah berganjak ke belakang. Kalau Nabi duduk atas keldai, Nabi perang ni Nabi duduk atas keldai. Dalam perang Uhud dan seumpamanya dalam beberapa peperangan, Nabi tidak berada di atas kuda. Nabi tidak berada di atas unta. Nabi berada di atas baral. Orang nak perang ni biasa dia tak duduk atas baral ni, lebih kurang keldai. Sebab keldai ni dia tak berapa gagah kalau nak lari. Kalau perang ni gapo-gapo berlaku, macam kau nak lari, sepatut duduk atas kuda lagi cepat nak lari. Atau duduk atas unta lagi derah nak lari. Keldai ni duduk. Tapi dalam perang Nabi duduk atas keldai, duduk atas baral. Noyak beraninya Nabi SAW. Itu yang pertama. Dan Nabi tak berganjak walaupun diselangkah ke belakang. Hingga dalam perang mana kita cerita ada sahabat hebat perang, berani sahabat. Sebenarnya bila tanya sahabat-sahabat Nabi, siapa yang paling berani perang, sahabat kata tak ada lebih pada Nabi SAW. Kalau sahabat ada juga berundur, Nabi tak. Bila Nabi melangkah, Nabi tidak akan berundur. Kenapa? Kerana tawakal dan keyakinan besar Nabi kepada Allah SWT. Kalau berlaku situasi kepada kita lagu ni, apa kita nak buat? Orang tanya kita, Allah pedai kita, Allah acu pistol, siapa boleh selamatkan kamu? Lah ni, tayin warah kita boleh ayat Allah tak. Tapi kalau tayin dengan mari segala nyata khabar kita kan, demo je boleh selamatkan kawan. Jadi bagaimana Nabi SAW dalam apa saja keadaan, Allah SWT hak menjadi benda hak keluar daripada mulut Nabi SAW. Dan juga sini dia bawa lagi cerita tentang Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dalam kitab terjemahan kita ni tak ada, dia tak ada sebut. Dia kata, kuntu adribu ghulaman li bisauti. Kata Abu Mas'ud, dulu aku pernah pukul hamba aku ni dengan cemeti. Fasami'tu sautan min khalfi, aku mendengar suara duduk belakang aku. I'lam Aba Mas'ud, suara tu kata, ingat Abu Mas'ud, molek Abu Mas'ud. Falam afham as-sauta min al-ghadab. Kerana marah tadi aku tak jeliga gapo suara tadi dua ayat. Qala falamma dana minni, bila suara tadi makin dekat dengan aku, idza huwa Rasulullah, rupa-rupa dia Rasulullah. Rasulullah hak tegur dia, Rasulullah hak ayat kepada dia. Nabi kata, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud. Wahai Abu Mas'ud, beringat Abu Mas'ud, beringat Abu Mas'ud. Fa alqaitu as-sauta min yadi. Oleh kerana gapo Nabi sebut tadi, jatuh cemeti tadi daripada tanganku. Nabi kata, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah, ingat wahai Abu Mas'ud, annallah aqdaru alayka minka ala hadzal ghulam. Tuhan lebih berkuasa terhadap kamu berbanding kamu terhadap hamba kamu tadi. Kalau kamu rasa kamu boleh buat apa saja terhadap hamba kamu tadi, kamu tuai dia hamba kamu. Ingat Tuhan lebih berkuasa lagi terhadap kamu berbanding kamu terhadap hamba kamu tadi. Lalu menyebabkan Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu kata, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Selepas tu aku tak anjing pukul hamba selepas peristiwa tersebut. Dalam sebahagian riwayat, dia lepaskan dan dia bebaskan hamba tersebut. Dia kata, ya Rasulullah, huwa hurrum liwajhillah. Wahai Rasulullah, hamba ni bebas dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bila diberikan peringatan tentang Allah, bila dia beri ancaman tentang azab Allah Subhanahu wa taala, bila diberikan peringatan kepada mereka, maka mereka ingat, mereka berhenti daripada melaksanakan dosa kerana
teguran daripada Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ni kita sebut dah, orang Arab ni biasa berlaku lagu tu, kalau balah apa-apa dia kata ayat sallu ala nabi. Bila ayat sallu ala nabi juga hodok balah, hodok marah akan berhenti. Hodok marah selama kini akan berhenti, dan supaya tak ada apa pun berlaku. Duk balah juga kita dengar dalam kereta api dah. Biasa dalam dalam kenderaan biasa duk balah kan. Sebab apa? Sebab bubuk kursi. Bubuk kursi kereta api ni sekali naik tu kan, ambo naik kereta api ni jaga-jaga sangat boleh duduk. Semua-semuanya diri pula sejar 2 jam nak boleh ke siapa diri. Jadi bila duk balah so kereta api so rabak tu duk gagap bunyi. Bila mari orang kata sallu ala nabi, terus senyap. Boleh belanja kopi pula, boleh belanja teh pula. Sebab dalam kereta api dia ni ada orang jual. Orang bawa tehnya, bawa kopinya, bawa kuihnya. Jadi tidak berlaku tempat kita lagi. Dan orang Arab ni kalau dia balah, dia tidak berpanjangnya seperti mana kita. Kita kalau balah 7 keturunan balah lagi kita. Anak kita je balah. Kita akan heret anak kita heret bini kita heret cucu kita biar balah sekali. Orang Arab tak. Tu apa ni? Bila kita selitkan ucapan kita, percakapan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan selesaikan banyak perkara. Kita akan bawa manusia berubah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalik dzakir al-khusuma billah wa bi'azabihi wa bit-taubati war-ruju' ilaihi. Demikian juga dia kata, ketika terjadi permusuhan, ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan mereka kepada azab Allah, ingatkan mereka supaya bertaubat, ingatkan mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya wa min dzalika ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tadhkiril mutakhasimin. Fa fi as-sahihain daripada Ummu Salamah, hadis daripada Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqdi lahu ala nahwi mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar. Ini satu hadis daripada Ummu Salamah, beliau riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bila kamu balah, kamu bawa perbalahan kamu kepada aku untuk Nabi selesaikan. Dan Nabi kata, boleh jadi mungkin sebahagian kamu lebih baik dalam beralasan dan berbicara. Orang ni kecek ni tak sama. Ada orang hak ni petah kecek, hak ni lancar kecek. Ada orang hak ni dia tak berapa nak petah, tak berapa nak lancar kecek. Jadi Nabi kata, ada orang hak dia boleh dia boleh beri alasan dengan baik, dan aku akan memutuskan sesuai apa yang aku dengar daripadanya. Nabi hukum benda zahir. Nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita tak boleh kan benda hak jelas kita nampak bukti walaupun dia bersalah. Kadang-kadang orang bersalah dia boleh mari bukti 3 tu, boleh mari bukti 3 ni. Jadi dari sudut hukum kita tak boleh. Aku tahu adalah hatimu. Jadi Nabi nak meletakkan satu kaedah. Dalam kita nak menghakimi, Nabi ni kali nak tengok hati orang, dia boleh berdoa kepada Allah, ya Allah tunjuk hak mana baik, hak mana jahat. Tapi Nabi nak ajar kepada kita, bila nak berhukum kita tengok zahir. Hak mana boleh mari bukti, hak mana tak boleh mari bukti. Hak salah ni pun kali dia boleh mari bukti dia konkret, bukti dia kukuh, maka terpaksalah kita terima gapo dia ayat. Jadi sebab itulah dalam kadang-kadang bila berlaku perbalahan dalam mahkamah, kadang-kadang benda teknikal je. Dia berada di pihak benar. Tapi kerana benda teknikal, contoh seorang perempuan dia kena rogo ke seumpamanya, tak ada saksi, bawa ke mahkamah, dia kenal lelaki ni, dia kata lelaki ni hak buat. Tapi bila masuk mahkamah, mana bukti? Boleh jadi DNA tak jumpa, tak ditemui DNA lelaki tu pada perempuan tadi, tapi memang dia tertua. Dia adalah cara macam mana dia nak buat, nak hapuskan DNA dia tadi. Perempuan tadi pun tahu, tapi kes kerana tak ada saksi, payah nak lekat kes lah tu. Kecuali kena itu kena banyak lah, cari CCTV betul kau tak berlaku pertemuan atau dua ni. Kalau tak ada, jadi benda teknikal je kadang-kadang boleh menyebabkan hak bersalah ni terlepas. Jadi begitulah Nabi melihat gapo zahir. Orang ni dia boleh berpetah dalam bercakap, dia boleh beri alasan hak munasabah. Hak seorang lagi mungkin dia pihak benar, tapi dia nak kecek penggagak, dia nak kecek pun tak berapa nak meyakinkan. Lalu Nabi memutuskan apa yang Nabi dengar. Tapi Nabi beri pesan ni. Nabi kata, faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Siapa hak dia pihak salah,
Tapi aku ambil gear hak saudara dia ni aku beri kepada dia. Maka Nabi kata jangan dia ambil. Sebab apa? Kalau dia ambil juga, maka itu adalah satu potongan daripada potongan api neraka. Kadang-kadang kita ni, kita tahu dah kita bersalah. Tapi diputuskan kita berada di pihak benar. Dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita tahu kita bersalah. Sebab kita boleh jangan nipu je. Oh, saya tak buat, tapi benar kita buat. Atau dalam bab urusan, biasanya berlaku urusan harta. Urusan harta atau urusan yang melibatkan tanah. Kita kata, itu lagi contohlah dah. Tanah ni mak saya wasiat kepada saya. Ada dok pun. Saksi. Apa ni? Mak dia wasiat kepada adik dia, contoh. Abang dia ni nak menuntut. Betul berlaku mak dia wasiat kepada adik dia, tapi tak ada hitam putih. Lagu mana adik dia nak buat? Contoh dah. Sepatut harta kalau ikut dia mak dia buat jadi hak adik dia tu lah. Tapi si abang ni nak juga, dia bawa mahkamah. Adik ni kena ambil bukti lah. Hak kata mak dia tanah tu, rumah tu. Tapi tak boleh nak ambil bukti. Sebab masa tu ada dia dengan mak dia. Mak dia kata ambil lah rumah ni kamu. Agreement pun tak ada. Saksi pun tak ada. Dari sudut kebenaran, memang dia lah jadi tuan. Sebab mak dia telah beri kepada dia. Tapi dari sudut bukti, tak boleh nak buktikan. Jadi, kalaulah kita berada di pihak lagu tu, maka kena berhati-hati. Sebab itulah kadang-kadang dalam bab harta ni, ambo pernah ada satu ambo mengajar sebuah masjid. Habis mengajar sebuah masjid, nak balik dah. Kat motor ada orang mari, ustaz tunggu ustaz. Ambo tanya buat apa? Dia kata nak suruh ustaz kecek. Minggu depan ustaz mari mengajar, nak suruh ustaz kecek pasal ambil hak orang. Ambo tanya buat apa? Dia berceritalah satu persatu. Dia kata adik abang ipar dia ni dia isteri dan nikah. Jadi bila isteri dia meninggal dunia ni, abang ipar dia ambil belakang harta. Semua harta ambil. Siapa kau? Anak dia 3 orang. Tapi bila dalam bab abang ipar dia ni bawa nama ke mahkamah, dia buah anak dia seorang je. Seorang je anak. Jadi anak dia seorang je hak boleh. Dia faraid. Hak dua lagi, dia tak berubah nama. Jadi macam-macam lah. Hak ni pergi lawan dah. Pergi lawan dah mahkamah poyak. Betul balik. Tak tahulah mahkamah kau lagu mana proses dia. Menyebabkan dia pun tanya orang. Tok email pun dia tanya. Semua dia kata tanah tu memang hak milik dia dengan anak dia lah. Hak gear tu ada gear untuk abang dia. Tapi abang dia ambil belakang. Jadi abang dia tu dia masjid sama. 5 kali saya duduk masjid. Jadi dia kata kalau ustaz mari tu lu ingat. Sebab orang tok email duk ingat pun dia buat tak tahu gitu. Dia kata hak aku ni. Orang duk ingat pun dia kata gitu juga. Jadi kadang-kadang bab harta ni kita kena mengingat sebab apa kalau kita ambil benda hak bukan hak kita, seolah-olah kita ambil kita atas minandak. Kalau tanah kat seolah-olah kita duduk atas api neraka. Kalau bab harta kat seolah kita makan atau kita masuk ke dalam perut kita daripada api neraka. Inilah benda yang menakutkan ni berlaku. Nabi ingat kepada sahabat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Hilal bin Umayyah telah tuduh isteri dia berzina. Lalu dia datang dan bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilal pun datang depan Nabi, Hilal pun bersumpah. Nabi pun kata kepada dia, innallaha ya'lamu anna ahadukum kadhibun fahal minkum ta'ibun. Bersumpah ni apa bersumpah ni apa bersumpah. Jadi hak mana betul? Jadi Nabi pun ayat kepada mereka, Allah Ta'ala tahu. Walaupun mung bersumpah, boleh mung bersumpah. Tapi Allah Ta'ala tak tahu hak mana nipu, hak mana betul. Jadi Nabi kata, kalau hak salah, dia bertaubatlah. Nabi minta mereka supaya bertaubat. Kemudian, tumaqamat fasyahidat. Kemudian, isteri dia tadi, isteri pun juga bersumpah. Dalam sebahagian riwayat sebut, beberapa kali dia bersumpah. Hak kali terakhir nak bersumpah tadi, isteri dia tak berani nak bersumpah. Tu kerana Nabi berikan peringatan kepada mereka. Juga hadis daripada kita masuk falyaj'al al-'abd zikrullah ala lisani ala dawan. Seorang hamba perlu menjadikan lidah dia ni basah atau sentiasa dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila sesiapa yang memerlukan kepada kalimah di mana anda akan mendapatkan kebaikan dengan kalimah itu, maka berikanlah kalimah Allah kepadanya. Pening kita baca terjemahan dia. Bahasa Arab sebut man ihtaja ila kalimatin jazakallahu khairan fa'tiha lahu. Siapa perlu kita sebut dia jazakallahu khairan, maka berilah, sebutlah kepada dia. Bila orang memberikan sesuatu kepada kita, ni sunnah Nabi, kita balas dengan hak baik,
atau sama. Kalau dia beri makanan kepada kita, kita ada makanan, kita balas balik makanan tersebut. Kalau orang beri durian musakin kepada kita, kita balas balik musakin lah. Hak lebih baik lagi, lebih pada musakin lagi. Gapo? Kamu tak erti mana bab durian ni. Gapo lebih baik daripada musakin? Tak tahu. Blackton. Oh bui Blackton. Dia bui Blackton, kita bui lebih lagi. Tu sebenarnya cara kita membalas kebaikan. Cuma Nabi ajar kita doa ni jazakallahu khairan ni. Kalau kita ni tak ada apa satu nak bui. Durian kapung pun tak ada kita nak balas ke dia. Jadi kita balas apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah Taala balas kebaikan kepada kamu. Aku nak balas apa kamu bui. Aku tak boleh nak balas. Jadi siapa yang memerlukan kalimah ni, dia beri sesuatu kepada kita, dia tolong kita, maka kita sebut kalimah ni kepada dia. Termasuk dalam zikir dah. Kalau kita sebut terima kasih, boleh dah terima kasih. Tapi kalau kita sebut jazakallahu khairan, kalau nak lebih itu lagi, kita sebut jazakallahu khairan, semoga Allah Taala balas kebaikan untuk awak. Contoh. Sebab orang Melayu tak faham kadang-kadang. Kita sebut jazakallahu khairan. Dia pening, apa dia kawan ni dok ayat ni. Terutama orang-orang yang tak biasa dengan agama. Jadi kita jazakallahu khairan, kita buat terjemah dia supaya dia faham. Dan bila orang kata jazakallahu khairan, kita pun balas balik wa iyyaka atau wa jazakallahu khairan. Wa man ihtaja ila kalimatin afallahu anka faqaddimha lahu. Siapa yang memerlukan kalimah semoga Allah Taala maafkan kamu terhadap kesalahan kamu buat, maka kita ayat kepada dia. Orang buat dosa, kita buat apa kepada dia selain daripada kita suruh dia bertaubat? Pertama sekali kita doa kepada dia, semoga Allah Taala maafkan kamu apa kamu buat. Lepas kita ayat kepada dia, pandai kamu bertaubatlah. Itu cara apabila kita nak mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man ihtaja ila tazkir billah fazakirhu. Siapa yang memerlukan kepada ingat kalimah Allah, maka ingatkan kepada dia. Man ihtaja ila kalimati barakallahu fik wa barakallahu laka faqulha lahu. Siapa perlu kepada kalimah semoga Allah Taala berkati kamu, barakallahu fik. Kita ni orang Melayu ni, kalau kita berinteraksi jarang keluar doa-doa daripada mulut kita. Orang Arab ni kalau jumpa benda kita jumpa selain daripada salam assalamualaikum, yang kena doa macam-macam kepada kita. Atalallahu umraka atau barakallahu fika atau hayakallah macam-macam doa disebut kepada kita. Semoga Allah Taala panjangkan umur kamu dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Taala berkati kepada kamu. Jadi kita kena biasakan diri kita bila kecil kena ada doa-doa lagu ni. Ngapalah sikit barakallahu fika, bukan panjang, bukan payah pun. Orang buat kebaikan kepada kita atau orang boleh sesuatu nikmat, kita kata barakallahu fika, semoga Allah Taala beri keberkatan kepada kamu, boleh nikmat tersebut. Orang boleh anak, kita doa barakallahu fika, semoga Allah Taala beri keberkatan kepada kamu. Hak anak kamu boleh, semoga berkat. Kereta baru kamu beli, semoga berkat. Rumah baru kamu beli, semoga berkat. Atau barakallahu laka. Kita hak ni kita pandang nikah je. Bila orang nikah je kita pandang barakallahu laka. Tak. Bab lain kita tak tahu nak sebut selalu. Apa saja dia dapat satu nikmat. Dia boleh rumah baru, kalau dia naik rumah baru, apa kita nak doa kepada dia? Barakallahu fika atau barakallahu laka. Orang yang perlu kepada kalimah ni kita sebutlah kepada dia. Idza ghalibta faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila kita marah, apa nak kena buat? Kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa setiap perkataan kita tu ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalam kehidupan kita nak kecek ni terlepas pada zikir, tak ada. Gapo dia kita nak ayat tak terlepas pada zikir, tak ada. Nak marah ada zikir dia. Apa nak gembira ada zikir dia. Hatta dia kata idza dakhaltal baita fasammillah wa sallim ala ahlika. Bila kamu masuk ke dalam rumah, ada sebut kat sini. Jika anda masuk ke rumah maka sebutlah nama Allah dan ucapkan salam kepada keluarga kita. Nak masuk dalam rumah bismillah. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang ke tak ada orang, kita bagi salam. Nabi sebut tak, kita ni akan diikuti oleh syaitan. Kita masuk dalam rumah syaitan turut, kita makan syaitan turut, kita minum syaitan turut. Tak bagaimana cara nak uji syaitan tak turut? Kita baca bismillah. Kadang-kadang bekas waktu malam kita ni tak jadi masalah sangat, sebab biasa makanan kita ni tutup dengan bekas. Orang Arab zaman dulu kadang-kadang air tak tutup dengan bekas. Jadi Nabi sebut bila nak tutup tu ucap bismillah, tutup dengan bismillah. Itu apa ni? Sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Idza akalta fasamillah. Bila kita makan sebut nama Allah, baca bismillah. Bila kita minum baca bismillah. Mana tempat kita tak ikut nama, tak sebut nama Allah? Tak ada. Nak naik tangga,
Allahu Akbar. Nak turun tangga, subhanallah. Nak naik lift, Allahu Akbar. Nak lift orang Arab ni special sikit. Cuma pak layan pun tak tahulah. Mesir kalau kita nak naik lift ni, dia akan bunyi selalu doa-doa dia. Naik lift je pun, dia ajar selalu doa, gapo nak kena baca. Turun lift, dia akan ajar selalu doa-doa nak baca. Jadi kita ni kadang-kadang tidak biasakan diri kita dengan zikir kepada Allah. Bahkan benda-benda harian kita pun tak biasa. Nak pakai kasut, nak pakai selipar, tak ada zikir kepada Allah. Nak pakai baju, tak ada zikir kepada Allah. Nak turun tangga, tak ada zikir kepada Allah. Sebab kita tidak biasakan benda ni dalam kehidupan kita. Wa idzan tahita min mat'amika wa mashrabika faqul alhamdulillah. Habis sesaminu sesamakan, sebut alhamdulillah. Qul idza ra'aita ni'amallah 'alaika. Bila kita dapat nikmat Allah, tengok satu benda nikmat Allah Taala kepada kita, maka kita sebut masya-Allah la quwwata illa billah. Allah Taala beri nikmat kepada kita, maka kita sebut masya-Allah la quwwata illa billah. Ni semua adalah ajaran-ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang oleh kerana benda ni tak biasa kepada kita, kita jadi berat. Kita akan jadi mikir, sudah nak dok ngapa dok lepas makan, nak ngapa dok makan, nak ngapa dok. Sebab kita jadi tak biasa. Kalau kepada kita hisnu muslim, kecil je hisnu muslim. Doa-doa dalam tu kita tengok tu kita rasa banyak doa nak kena ngapa ni. Sebab apa? Sebab kita mikir nak kena ngapa satu persatu. Ya benda kalau kita ada buat semua, kita ada ulai-ulai semua, benda tu jadi mudah je. Ni kita nak kena ngapa satu persatu. Doa hak dalam rumah. Doa nak tidur, doa nak bangun, doa nak masuk tandas, doa nak keluar tandas, doa nak tubik rumah. Hak tu saja pun kadang-kadang penuh dah. Doa-doa hak kita boleh amal. Kadang-kadang banyak saja siapa malas nak berdoa. Jadi kena biasakan diri kita dengan zikir-zikir tersebut supaya lidah kita keluar ayat-ayat atau zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakrin nas bimisli hadhil ahadits. Ingatkan manusia kepada seperti hadis-hadis ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa tolong hamba selagi mana hamba tu tersebut tolong saudara dia. Kita tengok ada orang yang nak tolong orang lain, kita nak beri semangat kepada orang supaya orang tolong orang lain, maka kita berkata kepada dia, Allah Ta'ala akan tolong kita selagi mana kita tolong hamba, kita tolong saudara-saudara kita yang lain. Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tak ada seorang pun yang dia tawaduk kerana Allah, malaikat Allah Ta'ala akan lagi diri dia. Kita rasa dengan kita sombong tu diri kita akan terangkat. Tak. Dengan tawaduk tu diri kita akan diangkat oleh Allah. Man la yarhamil an-nasa la yarhamhullah. Orang yang tidak sayang kepada orang lain, Tuhan juga tidak akan sayang kepada dia. Hal ni kita kena ingat semua kepada orang. Cuma tidaklah perlu kita ngapa hadis ni. Tidaklah perlu kita sebut satu persatu. Kadang-kadang dia sebut sini. Dan juga lain, kulli syakhsi aidan. Kita sebut kepada orang, a'tini mimma a'taqallah. Kita nak minta sesuatu kepada orang. Kita nak minta sesuatu kepada orang. Lagu mana cara nak minta? Kita sebut a'tini mimma a'taqallah. Berilah kepada aku sebahagian hak Allah Ta'ala beri kepada kamu. Supaya orang ni bila nak beri dia ingat, pemberian hak aku nak beri ni adalah mari daripada Allah. Supaya dia tak berasa berat kali nak beri sesuatu kepada kita. Tapi tak perlulah kita kecek arak dengan dia. Tak perlu buka kitab ni nak minta sesuatu. A'tini mimma a'taqallah. Dia pun tak faham apa itu ya. Kadang-kadang kita ni bunyi arak sikit kan, ingat berdoa selalu tak. Munna aliyya manallahu alayka. Bui kepada aku gapo Allah Taala bui kepada kamu. Hak Allah Taala bui kepada kamu. Supaya kalau dia berasa berat nak bui dia ingat, hak ni pemberi hak ada pada aku ni daripada Allah. Jadi kalau aku tak bui, tak tolong orang lain, dengan Allah Taala tolong kepada aku, maka jadi satu perkara yang tidak sepatutnya. Juga Syekh sebut hak lain dia sebut irham yarhamkallah. Kasihlah kepada manusia, kasihlah kepada binatang, kamu akan dikasih oleh Allah. Kalau tengok orang duk khianat ke binatang, kita ayat kepada dia, irham yarhamkallah. Kena sayang ke binatang, kena sayang ke makhluk, baru tu sayang kita. Tak perlu kita pergi buka kitab daripada irham yarhamkallah. Dia tak faham, kita pun tak faham. Dia pun tanya kita, apa dia maksud dia? Hamba tak tahu. Ustaz dua ayat kita sebut ulang balik. Kau asal siapa maksud? Kita tengok orang duk khianat kepada binatang, kita ayat kepada dia, kita kena sayang ke haiwan. Tengok anak kita duk khianat ke binatang, kita pesan kepada dia kena sayang ke binatang, kena sayang ke haiwan, kena sayang ke makhluk. Sebab kita sayang tu akan sayang balik kepada kita. Tu kata-kata kita anggap biasa je nasihat.
Nasihat tu sebab akan dapat pahala, sebab akan dikira sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alimni mimma 'allamakallah. Ajar kepada aku apa hak Tuhan ajar kepada kamu. Kita nak minta orang ajar kepada kita, kita pergi dekat dia, kita kata ajar kat aku. Sikit tak pada hak Tuhan kamu, Tuhan ajar kamu. Tu cara kita nak minta kepada dia, supaya dia berasa ilmu hak dia ada ni Tuhan ajar kepada dia. Seperti mana Nabi Musa AS bila mana dia nak belajar dengan Nabi Khidir, dia kata hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Aku nak ikut mu ni, tapi aku nak ngaji denganmu apa Tuhan ajar kepadamu, petunjuk-petunjuk ilmu hak Tuhan kepada kamu. Jadi tu cara kita. Ighfir ghafarallahu lak. Tengok orang buat dosa, kita kata kepada dia, taubatlah, minta istighfar kepada Allah, Tuhan akan beri keampunan kepada kamu. Jadi sepanjang hidup kita ni tidak akan lari daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang minum di, kita sebut pada duduk, sebab Nabi ajar kita minum duduk. Jadi kecek kita ni tidaklah jadi payah kali kita nak selit dengan usul-usul dakwah. Wasi' alaina wasa'allahu alaika. Peluahkan tempat untuk kami, Allah Taala akan peluahkan tempat untuk kamu. Kita tengok nak masuk, nak duduk dalam majlis ilmu, orang penuh. Kita pergi depan orang tadi, buka ruang sikit amat nak duduk, insya-Allah Tuhan juga akan buka akan peluahkan tempat untuk kamu. Jadi setiap benda kita buat, kita akan selitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Isfa' syafa'allahu fika nabiyahu Muhammadan. Hak lain-lain sini tak sebut, dalam bahasa Arab ni banyak dia sebut gapo hak kata-kata tidak terikat dengan kata-kata ni, apa saja benda-benda hak boleh hak benda hak boleh kita selitkan, kita selitkan. Kalau kita nak mempermudahkan urusan kita, kita kata tolong mudah urusan hamba dia, boleh ke tak? Semoga Allah Taala mudah juga urusan tua dia seumpamanya. Itu juga termasuk dalam dakwah. Walaupun kecek kita tak berasa zikir pun, tapi kerana kita mengingatkan dia kepada Allah, menyebabkan dia juga jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepama sebut sebelum ni lah tak. Kita ni bab ingat orang kepada Allah ni, bila kita ni minta hutang, ingat aku nak bayar hutang aku, Nabi royak gini-gini. Tapi bab lain kita tak ingat pun. Jadi dalam segala urusan kita, bukan setakat kecek, kita menulis sekalipun. Kita nasihat kepada orang melalui tulisan, sama ada tulisan di telefon kau atau tulisan di kertas kau, kena selit semua ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kena ingat semua tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tulis surat ke sayang kita sebagai nak hubungi silaturahim, kita nasihat kepada dia. Surat ni ditulis kerana ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita jaga hubungan silaturahim. Kadang-kadang benda lagu tu berlaku dalam grup adik-beradik kita duk balah. Adik-beradik duk balah. Lagu mana? Kita ayat kepada mereka, jangan duk balah kita ni sama-sama adik-beradik. Nabi lari kita putuskan hubungan silaturahim. Itu juga termasuk dalam dakwah. Walaupun kita kata kecil je benda tu, tulis benda sikit je, tapi besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ila ghairi dhalika min al-kalimat at-tayyibah allati turattibu al-lisana wa tatma'inna al-qalba wa tusakkinu al-fuada wa tuhaddi'u min ar-ra'i fa ilahi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Syekh kata banyak lagi lah kalimah-kalimah baik, yang mana kalimah tersebut sepatutnya basuh di lidah kita. Kita nak sebut tu tak berat, nak nasihat tu tak berat, nak ikat gapo kita kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu tak berat. Dan kalimah-kalimah yang menenangkan hati, kalimah-kalimah yang menyebabkan jiwa menjadi tenang dan menyebabkan hak takut jadi tak takut. Anak kita takut, kita ingatkan kepada dia, jangan takut, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis kita baca sebelum Nabi sebut kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi benda-benda lagu itulah yang sepatutnya kita aplikasikan dalam setiap percakapan kita sesama kita supaya hubungan kita akan jadi molek dengan kita ingatkan kepada Allah. Yang kedua, supaya orang yang menghadapi sesuatu situasi tersebut, dia akan lebih berubah. Kalau hak jadi jahat, bila kita ingatkan dia tentang akhirat, ingatkan dia supaya bertobat, dia akan bertobat. Orang suka duk sebab ayat orang, kita kata jangan sebab ayat orang, sebab Tuhan akan buka ayat kita. Kalau kita buka ayat orang, kita tutup ayat orang, Allah Ta'ala akan tutup ayat kita. Benda lagu tu je, tapi akan dianggap sebagai zikrullah sekiranya kita sebutkan dengan atau peringatkan dengan cara hak sebetulnya. Itulah antara hal disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau ini. Panjang lagi lah
bab ni. Bila sebut bila ulangkan benda sama, tentang kepentingan kita mengingatkan orang lain supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tu kena ingat juga. Jangan kita duk ingat orang kita tak tahu mana. Biasa kita ingat kepada orang ni, benda tersebut akan melekat dulu dalam hati kita, insya-Allah. Sekadar itu dululah kita untuk hari ni. Kita laksanakanlah benda yang kita boleh buat. Kita jadikan ucapan kita, tulisan kita, semua dipenuhi dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Semua dipenuhi dengan nasihat supaya manusia berubah kerana Allah, supaya manusia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan kita semua untuk beramal dengan ilmu yang telah kita belajar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan kita dan mempermudahkan kita untuk beramal, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.